Satu kem, satu tugas tapi kenapa sampai nak angkat tangan? Kan dah melayang RM2,200 sebab baran tak bertempat. Kisah ini melibatkan dua anggota tentera berpangkat korporal, Muhammad Izzuddin 27 tahun dan Muhammad Amir Irfan 25 tahun. Hari Isnin 20 April, mereka berdua ini diheret ke Mahkamah Magistrate Sungai Petani sebab mengaku bersalah mencederakan rakan setugas sendiri. Kejadian ini sebenarnya berlaku awal bulan lepas, 5 Mac, dekat bilik penginapan bujang Batalion 165 Risik, kem lapangan terbang Sungai Layar. Bayangkan tempat yang sepatutnya jadi ruang berehat rakan sekerja tapi bertukar jadi lokasi pergaduhan. Mangsa pertama dan kedua, kedua-duanya berumur 25 tahun. Disebabkan tindakan tertuduh tadi tu, magistrate bagi hukuman yang setimpal. Untuk kesalahan pada mangsa pertama, mereka didenda RM700 seorang. Tak cukup untuk itu, untuk kesalahan terhadap mangsa kedua pula, mereka didenda lagi RM1,500 seorang. Kalau gagal bayar, mereka berdepan hukuman penjara antara 14 hari ke 2 bulan. Pendek kata, keseluruhan denda setiap seorang kena bayar adalah RM2,200. Kesimpulannya, tak kiralah apa pangkat kita atau betapa rapatnya kita dengan kawan tempat sekerja, kekerasan bukan jalan penyelesaian. Dari kejadian di kem Sungai Layar ni, sampai ke mahkamah, akhirnya nama baik terjejas dan poket pun bocor. Harap ini jadi pengajaran buat semua supaya lebih jaga adab dalam bekerja. Tak gitu bang.